So hi, good morning everyone. So pagi ni kita orang tengok cerita je. Alamak. Tengok cerita je. Lepas tu macam biasa lah. Sekarang kau apa? Sekarang pukul 11. I love you. Pukul 11. Agak cloudy juga. Hari ni kita tak tahu lagi plan nak buat apa. Kita orang nak jalan-jalan lah hari ni. Lepas Zohor kita orang gerak 12. Guys, snow. Benda ni susah tu nak buka. Okay. Senang. Ish, dengan anginnya. Kuat tak? Putih-putih semua. Sejuk lah, snow. So saya nak teman Muha untuk beli groceries kedai kiwi. Aduh. So sekarang tadi sekarang masih snow, tapi ni sikit je, but still need a good layering. So sekarang kosong. Saya bersama Muha sahaja untuk beli barang-barang dapur di Kiwi. Nama kedai tu Kiwi. Tak, sebenarnya kita cari telur. Telur tak ada weh. Bila tanya orang, dia kata tak, memang tak jual kat sini. So, dan ada pula Malaysia sebelum datang. Dia kata ada je sebenarnya. So kita try cari. Tu satu benda yang berbeza kat dekat tu. Satu problem kat sini, tadi kita nak masuk Coop tau. Coop saja nak tengok. Masuk. Dan biasa kat sini nak keluar kena scan barcode tu, baru dia buka pagar. Kita orang tak boleh buat apa. Lepas tu kita macam orang bodoh dalam tu. Ikut zaman depan. Maksud orang depan tu kita orang ikut je kali. Yang abang sini apa? Dah sampai, tapi ada muskilah baru. Muskilah tu adalah masalah baru kita orang tak check kedai apa tarikh cuti. So hari ni hari Ahad kan, Sunday 9 Februari. Melika cooperate lah. 9 Februari Ahad, kedai tutup guys. Mana tak buka semua kedai. Ya Rahman ya Karim. Ya Rahman ya Karim. At least lah buat dinding tu dengan ada lauk lain sikit kot. Telur. Kicap tak ada. Udang ke. Kedai Asia kat mana? Tutup tak? Dah kita orang masuk balik Coop ni dan beli ada telur. Beli je lah walaupun mahal. Satu papan ni ada 12 biji, RM30 guys. 35, 32, 33 macam tu lah. Terus beli carrot ni berapa tak harga? Dia mahal lah sini. Obat nasuha. Dapat beli dengan harga total 200 NOK. And okay. And okay. Beli telur nak. Beli telur macam tu harga. So dah tak ada je. Dah ada kau budak dah. Okay, turun nak terus ni. Sakit bontot nanti. Kau nak try? Okay, kita orang literally duduk di kawasan perumahan tu. Semua lepak pun. Literally. So Minah ni baru nak jalan ke sini. Gayat. Wih, tinggi gitu tak? Tinggi nak mampus. Jadi kami sampai rumah. Setibanya rumah kami masak telur dan roti bakar. Okay, kalau macam okey je. Tak pening. Makan jom. Kat tangan je. Tak akan sakiti. Pakai kat sana.
Hidup dengan influencer tadi. Boleh makan lagi. Hidup dengan influencer. Weh, ambil. Benda ni dah ada dah dekat tu. Memang dah ada dekat rumah ni. Dah. Sedap. Sudu ada. Sudu ada. Hari ni kita orang tak ada plan sangat. Tiba tengok vlog aku. Tengok vlog Yana yang family day. Sebab semua ada connection. Gamon semuanya. Dan ini Nuha masak. Nuha dan Rifka. Telur dadak, sayur goreng, dendeng, nasi. Nuha, very delicious. Tanya. Senangnya Nuha masak. Ni dendeng yang nak bawa yang tu. Sangat membantu je ni. Kalau ni seorang nak bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nuha. Masak, Rika. Jangan masak. Bismillah. Lain cerita ni pula guys ni. Hari ni orang duduk rumah je. Cepat tu. Handsome tu Jack ni. Ambilkan bilik kan Nuha. Jadi kami dah bersiap untuk jalan-jalan malam ni. Malam ni kita orang pergi tempat-tempat yang sepatutnya. Kalau kamu semua datang sini, inilah tempat-tempatnya. Jadi nampaknya sekarang tengah snow. Tapi kan rasa macam hujan je. Tak tahu nak rasa apa. Cuaca dia macam cuaca dekat Mafrok. Poland lagi sejuk. Sejujurnya Poland lagi sejuk. Mungkin kita orang kena pergi Turki kot sekarang. Jom ya, berais ni. Ais ni cair. Apa banyak sangat bulu ni? Kau punya mafla Ya, semalam masuk mata. Kau punya mafla lah. Ya Allah. Okay. Mengang lah. Ni air masakannya tau. Jom. Agak lah weh. Ni air. Boleh kat dalam dah panuh mana? Weh, dekat ni bukan nampak gila. Okay. Air ni Nuha pakai juga. Bakal apa ada ni? Boleh. Bala kau dah. Bala kau. Tak semua weh. Oh ni dah rosak gila dah. Oh ni rosak sangat. Sebaiklah bawa ni. Ais weh, ais. Basah gila. Nuha jatuh guys Kabar depan ni macam bawah tak payah dapat ni. Dah hati-hati weh. Okey dah. Kau rasa butuh. Jangan gelap sangat Jana. Tinggal kau je tak jatuh lagi. Tinggal kau je tak jatuh lagi. Sebab tu lah jangan beli ni je. Dekat Lorong Cibutak 7 joy. Ni beli sampai 50 joy jatuh. Tu dah pernah jatuh balik. Corak. Dah pernah jatuh ni. Corak seluar. Takkan Rena. Itulah kau gerakkan aku. Lagi. Sakit gila. Ibu tengok Nuha Budian. Sekejap weh. Kau kecil. Snowing. Macam tu duduk macam apa lagi. So kita orang nak beli ni sebab dia Islam. Dia kata ni boleh makan dan sana pun ada yang boleh makan. Tapi ni dapat menarik. Dia pizza slice. Chili cheese. Chili dan cheese. Tu je. Vegan. So kita makan. Terus makan sebab lapar. Sedap.
Pizza. Dah lama tak makan pizza guys. Akhirnya boleh makan. Kami sekarang berada di McDonald paling utara di dunia. So tanda hadiah ni kita keluar guys. Tanda hadir McDonald paling kutub. Okay, so malam ni kita jalan dekat Tromso. Kalau dapat dekat sana, dekat sikit. Tapi tak sure lah korang boleh nampak ke tidak. Itu adalah foto dia yang Ni ah. Ni. Warna Rupanya benda tu seberang daripada bentuk segitiga tu. seberang daripada tempat yang kita duduk. Faham ke ya? So maksudnya orang naik kabel car semua kat belah sana. Tapi kita nak naik kabel car, so kita nak kena naik kabel car lagi kan? Macam ni lah. Kita dah all out dekat Poland. Kita dah banyak all-out kat Poland sebab kita dah tahu dekat Norway ni mesti mahal dulu. Jadi kita kat sini habiskan 500 untuk tu je. Taruh hati. Orang hati dah banyak menghabiskan banyak lipat dekat tempat dalam Airbnb untuk merasakan vibe orang kaya. Ya weh, best gila Sekarang Airbnb kita dia. on the way jalan ke macam dia punya sempadan. Sekarang kita orang just plain tourist. Kita ambil gambar keliling semua. Masih kena nampak kecil. Nampak kecil. Begau. Sebelah kanan ada cruise. Gelap weh. Gila tolong sponsor. Ini macam nak kat jalan-jalan kat Mafrok je ni. Cuma suasana je lain. Suhu sama. Kita orang datang sini saya nak rasa suhu negatif 12. Kan meminta nanti dapat. Darak. Astagfirullahaladzim. Cuma you. Ibu yang nak tak masuk tahu. Jangan risau. We'll leave our childhood. Weh ni pusing weh. Weh meninggal ni. Tolong. Kita tak ada cerita apa-apa yang kita sekarang Baring. sekarang adalah forest punya. Wih. Wih. Soalnya Tu? tak baik. Kontrak weh. Taklah boleh terasa ingin. Dah lah ais tau takut terlingin. Aduh dah penat lah. Kak Noha dah macam pakai towel je nak keluar rumah. Bam 23 ke 20 kak? Ninja Warrior Tinggal satu ni. Kan kita kan dekat tengah-tengah kawasan yang semua kedai tau kat sini. Nampak tu 7E, kedai apa tau tu bah. Lepas tu tiba-tiba adalah 2 orang makhluk kat sini main taman. Inilah weh. Nama Healing Inner Child kot agaknya. Dia macam ayo. Sakit gila. So sekarang pukul 9.56. Tapi sebenarnya tu orang satu hari Ahad kot. Kan? Sebab dia orang cuti hari Ahad. Kiwi pun tak buka. Kiwi yang tadi yang tutup. Eurospa, Kiwi. Kita jalan ni banyak lah tempat lawa-lawa. Elok-elok lah video kan kau ni. Kau tengok tu. Elok lagi dia macam Mampus kau lah. Weh nak juga weh nampak cantik dekat sini sebab dia cerah. Okey. Boleh tak? Kita pusing lagi. Pegang minum. Tarik ke atas. Okey. Weh ada orang lalu weh sekejap lagi weh. Alah je lah. Mr. Lover. Shoo. Kita dah sampai rumah. Dan tadi aku tak buat vlog masa hujan. Hujan pula. Seluar tebal. Tadi hujan seluar tebal weh. Ini tengah lebat juga ni. So ni warna putih. Kau tak tadi lebat juga. Tapi bila dia jejak kat tanah, dia cair. So ni mungkin dah mencapai suhu yang optimum untuk mencapai salji.
kalau macam kosong tu kau ni bodoh ke? Kau tengok sikit. Kau tengok. Ya ke weh? Itu jatuh tadi. Rumah ibu tengok dia ni. Try duduk sini. So this is the end of day 8. Day 8 tu lah day 8. Tak, belum lagi kot. Nak tengok movie pas ni. It's time movie time. Baliklah aku untuk Lily. Lily. Tak, pasal dia balik lah Lily tu. Daripada pukul 11 tau.